Hari ni aku cuba hidupkan sekali lagi Nissan Sentra arwah ayah aku ni. Sebelum ni dah tukar bateri baru, tapi masih tak hidup. Aku memang nak sangat dengar enjin kereta ni hidup semula. Kalau tak, kepala aku ni duk berfikir je selagi kereta ni tak hidup. Jadi hari ni aku beli minyak, isi lebih kurang 5 liter. Lepas tu aku cuba crank sekali lagi. Saja je lah cuba, mana tahu ada rezeki kan. Alhamdulillah aku crank 2-3 kali, akhirnya hidup. Lega weh, cuma dia ada sikit simptom macam misfire. Aku syak mungkin spark plug dah lama sangat. Tapi tak apalah, yang tu boleh settle kemudian. Yang penting hari ni enjin dia dah hidup. Lepas tu aku terus basuh lah kereta ni kan. Habuk dah tebal sangat. Anak aku ni punyalah happy, dia siap cakap cantiknya kereta ni ayah. Lepas ni hidupkan terak atuk pula. Terak tu Jimny arwah ayah aku tu lah. Serius masa tu rasa puas hati. Sekurang-kurangnya satu peninggalan arwah dah mula hidup semula. So minggu depan aku balik kampung lagi. Misi seterusnya cari punca misfire dan bagi Nissan Sentra ni elok macam dulu. Korang doakanlah projek ni dia pemudahkan.